InsyaAllah kita nak tunjukkan juga bahawa selain daripada pejabat UNHCR yang berada di Bukit Bellamy, Kuala Lumpur ini keluarkan kad kepada pelarian, apa yang dia orang buat lagi tuan-tuan? Adakah sekadar keluarkan kad dan dapat kumpulkan kuota bahawa berapa jumlah pelarian yang ada di Malaysia ini dan mereka ini boleh dapat peruntukan daripada PBB? Selagi mana adanya pelarian dalam negara kita, selagi itulah mereka ini boleh claim peruntukan daripada PBB. Dan ini yang kita nak tanya kepada pejabat UNHCR. Kenapa tidak boleh selesaikan isu melibatkan pelarian-pelarian yang ada dalam negara kita telah berpuluh-puluh tahun. Lebih daripada 40 tahun juga ada pelarian yang memegang kad UNHCR yang tidak dihantar ke negara ketiga. Ini yang kita nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia. Apa peranan, apa kesan UNHCR keluarkan kad? Adakah sekadar keluarkan kad? Kalau inilah peranan pejabat UNHCR di Kuala Lumpur, hanya sekadar keluarkan kad sahaja, bermakna semakin ramai yang memohon kad UNHCR, semakin mereka ini boleh menuntut peruntukan daripada PBB. Sebab untuk membuktikan relevannya pejabat UNHCR dibuka di Kuala Lumpur ataupun terus berada di sini berdasarkan jumlah bilangan pelarian. Semakin ramai pelarian, semakin mereka akan dapat peruntukan. Ini yang menyebabkan mereka ini berfungsi hanya sekadar untuk keluarkan kad UNHCR. Kita tahu bahawa pemegang-pemegang kad UNHCR itu tidak dikenakan bayaran. Mereka diberikan kad pelarian secara percuma. Cuma kita nak bagi tahu, kalaulah kad ini dikeluarkan secara percuma, ini UNHCR ini tuntut peruntukan, klaim peruntukan daripada siapa? Mestilah daripada PBB. Sebab UNHCR ini di bawah Bangsa-Bangsa Bersatu. Bermakna semakin ramai pelarian ada di Malaysia ini, semakinlah mereka mendapat peruntukan yang lebih besar. Sebab itu mereka tidak mampu untuk selesaikan isu melibatkan pelarian yang ada dalam negara kita. Mereka sekadar keluarkan kad pelarian, selepas itu biarkan pelarian-pelarian ini bebas di dalam negara. Dan akhirnya pelarian-pelarian ini akan menyusahkan negara, akan menyusahkan rakyat setempat daripada segi sosialnya, dari perumahannya, dari pekerjaannya, daripada ekonominya. Berbagai masalah dan isu yang terpaksa ditanggung oleh rakyat Malaysia disebabkan lambakan pelarian yang ada di dalam negara kita yang tidak mampu diselesaikan oleh UNHCR. Dan kita sebagai rakyat yang perlu tanggung perkara-perkara ini semua, tuan-tuan. Ini adalah berkaitan dengan pelarian supaya rakyat Malaysia ini boleh faham berkaitan isu melibatkan hak kita sebagai rakyat Malaysia. Boleh beli kenderaan, boleh beli motosikal, bagi hak kita. Sebab itu sekarang ini kita di 11, kita menyokong apa yang dibuat oleh PMX, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa yang Perdana Menteri ini buat, apa yang kerajaan ini buat berdasarkan petrol subsidi budi 95. Kita memang sokong. Alhamdulillah, apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menetapkan mana-mana rakyat Malaysia yang nak diberikan subsidi. Yang pertama, perlu ada kad pengenalan biru. Yang kedua, perlu ada lesen kenderaan. Bermakna pemegang-pemegang kad ataupun pemegang IC merah sebagai penduduk tetap, mereka ini juga tidak layak untuk membeli hak subsidi rakyat. Ini IC merah pun tak boleh beli. IC merah bukan warga negara, tak layak untuk nak dapat subsidi. Ini yang saya nak bagi tahu. Walaupun pemegang IC merah sebagai penduduk tetap, mereka ini juga tidak layak untuk dapatkan petrol subsidi sebagai hak rakyat Malaysia.
Ini memang kita sokong sangat-sangat tindakan yang dibuat oleh PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Tuan-tuan, negara kita boleh berjimat sebanyak 2.5 sehingga 4 bilion ringgit Malaysia satu tahun apabila penyelarasan subsidi bersasar Budi 95 ini dilaksanakan. Cuba bayangkan tuan-tuan, bermakna rompakan subsidi oleh warga-warga asing, khususnya pendatang-pendatang haram ini tuan-tuan, berbilion-bilion ringgit Malaysia. Ini baru melibatkan petrol. Cuba bayangkan subsidi beras, subsidi minyak, subsidi gula, subsidi tepung, subsidi ayam, subsidi daging, subsidi telur. Hampa bayangkan bagaimana negara kita ini keluarkan subsidi kepada rakyat Malaysia, kemudian itu digunanya subsidi ini oleh warga-warga asing yang ada berjuta-juta dalam negara kita. Bukankah ini sebenarnya mereka merampas hak rakyat tempatan? Sebab itulah tuan-tuan, kalau negara kita ini mampu jimatkan subsidi, mampu kawal subsidi dengan setiap pembelian barangan melibatkan subsidi ini, perlu gunakan kad pengenalan, negara kita akan jimat berpuluh bilion tuan-tuan. Yakinlah berpuluh-puluh bilion akan dapat dijimatkan. Ini baru petrol saja tuan-tuan. Dah 4 bilion baru petrol. Belum lagi barangan subsidi yang lain. Kerajaan pada hari ini adalah kerajaan yang terbaik dalam menjaga subsidi rakyat. Bagi kita di Surplus, mungkin ini adalah satu permulaan untuk kerajaan buat satu sistem nak membeli barangan subsidi menggunakan kad pengenalan. Cuba bayangkan, sebelum ini 9 Perdana Menteri yang sebelum ini dan kerajaan sebelum ini juga mereka cuba untuk nak buat kawalan barangan, tetapi mereka tak mampu untuk nak mengawal barang subsidi ini dengan menggunakan kad pengenalan. Dan ini kerajaan perpaduan madani cuba membuat satu tindakan, walaupun di peringkat awal ini adalah tindakan yang tak glamour, tak popular, tapi dia memberikan hak kepada rakyat Malaysia. Bagaimana kita tengok bahawa kerajaan pada hari ini adalah kerajaan yang boleh mengawal pembelian subsidi petrol. Ini tindakan yang perlu kita sokong. Ini satu tindakan yang perlu kita sokong. Sebab cuba bayangkan, hanya melibatkan petrol subsidi di petrol station ini boleh buat penjimatan berbilion ringgit satu tahun. Dan ini memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia sekarang ini, kita berbangga apabila kita pergi isi petrol di petrol station. Kita secara tidak langsung sebagai rakyat Malaysia yang memegang kad pengenalan biru dan yang mempunyai lesen kenderaan, kita rasa bangga. Ini membezakan kita sebagai rakyat yang membayar cukai, sebagai warga negara, daripada warga-warga asing yang datang ke negara kita ini. Tindakan ini yang telah diambil oleh kerajaan sekarang. Sebab itu, sebagai rakyat Malaysia, kita rasa berbangga dengan tindakan yang dibuat oleh kerajaan yang dapat mengawal subsidi petrol negara. Kita juga boleh mencadangkan kepada kerajaan bahawa boleh teruskan melibatkan barangan-barangan subsidi. Mana-mana barangan subsidi yang disenaraikan oleh kerajaan ini, nak membeli barangan-barangan subsidi ini perlulah ada kad pengenalan. Tunjuk dulu kad pengenalan, baru boleh beli barangan subsidi. Kalau inilah yang berlaku dalam negara kita, kerajaan akan dapat kawal barang-barang subsidi daripada dinikmati oleh warga-warga asing yang ada dalam negara kita. Sebab jumlah mereka ini bukan sikit tuan-tuan, berjuta-juta orang dalam negara kita.
Cuba berbayangkan, berjuta orang tuan-tuan. Kalau warga asing yang bekerja dicampurkan dengan warga asing yang tidak ada dokumen, ini melebihi 5 juta orang. Kalau hampa letak 5 juta sahaja, kalau seorang berbelanja, ambil, rampas, menggunakan subsidi rakyat tempatan, RM10 seorang kali dengan 5 juta adalah 50 juta ringgit Malaysia satu hari tuan-tuan. Kalau seorang gunakan hak barangan subsidi rakyat Malaysia, satu hari RM10 minimum. 5 juta orang warga asing yang menggunakan hak rakyat, subsidi rakyat, kalau 5 juta orang adalah 50 juta ringgit Malaysia untuk satu hari. Subsidi kita diambil oleh warga-warga asing. Ini satu hari tuan-tuan. 50 juta. Kalau satu bulan ada 30 hari. Ini satu hari 50 juta. Ini 1.5 bilion. Penjimatan yang dimuat oleh kerajaan. Sebab itu kita bagi tahu tuan-tuan, ini subsidi, ini bukan sikit. Subsidi yang banyak digunakan oleh warga-warga asing. Subsidi ini adalah hak rakyat Malaysia. Kalau inilah yang boleh dikawal oleh kerajaan, penjimatan minimum untuk penggunaan subsidi barang asasi rakyat Malaysia boleh diselamatkan 1.5 bilion ringgit Malaysia untuk satu bulan tuan-tuan. Cuba berbayangkan kalau satu tahun ada kurang lebih 18 bilion ringgit. Sebab itulah ada yang membuat kajian mengatakan kalau kita boleh kawal barangan-barangan subsidi ini yang diberikan kepada rakyat Malaysia, kita boleh kawal, negara boleh membuat penjimatan antara 20 hingga 25 bilion ringgit satu tahun. Ini jumlah yang besar tuan-tuan. Cuba berbayangkan, subsidi petrol kita dapat jimat 4 bilion. Kalau barangan-barangan asasi, barangan subsidi kita dapat jimat 25 bilion. Ini dah 30 bilion hampir tuan-tuan. Kita dapat jimatkan dana dan duit negara. Penjimatan ini kita boleh berikan semula kepada negara, kepada rakyat, untuk membangunkan negara, untuk membangunkan rakyat, untuk memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia. Sebab itulah kerajaan Madani ini, PMX ini, buat tindakan kawal subsidi petrol dengan menggunakan IC. Kita perlu sokong. Ini penjimatan yang besar tuan-tuan. Sebab itu warga-warga asing ini tak akan suka kepada kita. Sebab itu warga-warga asing ini akan hantam kita. Sebab apa? Sebab kita bercakap tentang hak rakyat. Ini adalah satu penjimatan. Penjimatan ini boleh membantu ekonomi rakyat. Kalau ada yang kontra, kalau ada yang rasa apa yang kerajaan kita ini buat tak betul, melibatkan petrol subsidi, boleh saja kita berbincang. Boleh saja kita berbahas, kita tukar-tukar pemikiran. Di mana silapnya, di mana tak betulnya. Adakah daripada segi pelaksanaan atau tindakan daripada segi teknikal. Tetapi kita di lantai NGO, kita nampak bahawa tindakan yang dibuat ini tuan-tuan adalah tindakan yang membawa kebaikan kepada rakyat. Kalau ada kelemahan-kelemahan berdasarkan sistem, berdasarkan teknikal, lambat, cepat, ini boleh diatasi. Walau bagaimanapun, kerajaan dapat penjimatan. Kerajaan dapat pantau subsidi-subsidi negara yang digunakan oleh warga-warga asing. Apabila kita bagi tahu, kita di lantai NGO, kita hanya bercakap untuk kepentingan rakyat. Apa yang tindakan yang dibuat oleh kerajaan yang memberikan manfaat dan kebaikan kepada rakyat, kita akan bercakap. Dan kalau ada mana-mana tindakan yang dibuat oleh kerajaan yang merugikan rakyat, kita akan kritik. Dan ini adalah kita di lantai NGO. Kita bukan ahli politik. Kita bukan bercakap atas dasar di landasan politik, tetapi di atas lantai rakyat. Ini membezakan
antara politik dan rakyat. Dan kalau hangpa pergi tanya kepada ahli-ahli politik, mereka akan bercakap atas landasan politik. Kalau politik, apa tujuan politik? Tujuan politik adalah untuk mengkritik dan mereka perlukan kuasa pentadbiran. Kita sebagai rakyat di lantai NGO, kita tak perlukan kuasa pentadbiran. Sebab kita bukan ahli politik yang akan bertanding untuk merebutkan kuasa politik. Dan kita bercakap atas kepentingan dan hak rakyat untuk rakyat dapat manfaat. Ini bezanya tuan-tuan.